لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Itulah dia alunan talbiyah yang kita biasa bacakan, terutama kalau kita menunaikan umrah ataupun menunaikan haji. Pastinya tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ada impian, ada cita-cita untuk menunaikan haji ataupun umrah seawal yang mungkin. Saya dulu pun pernah ada satu cita-cita dan menanam azam lah untuk kalau boleh saya nak menunaikan haji pada umur 40 tahun ataupun sekurang-kurangnya minimum umur 40 tahun. Sebab kita bila setiap kali kita pergi umrah, kita merasakan bahawa ibadah umrah ni satu ibadah yang memerlukan tenaga, memerlukan fizikal, kekuatan, kesihatan. Jadi kita rasa kalau nak pergi haji, biarlah pada usia yang muda. Jadi alhamdulillah saya pun berdoa dan usaha, berazam, bertekad. Rezeki Allah SWT menjemput pada usia yang muda, betul-betul ngam-ngam umur 40 tahun dalam kalender hijrah. Alhamdulillah saya dapat berpeluang menunaikan haji, dan memang betul lah haji ini sangat-sangat memerlukan kekuatan fizikal dan memerlukan kesihatan, kemampuan. Sebab itulah bila haji je dalam rukun Islam disebut man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu daripada macam-macam sudut. Salah satunya adalah kesihatan tubuh badan. Jadi kalau kita semua ada rasa keinginan untuk pergi haji, kita rasa rindu untuk menunaikan haji di bumi Mekah, kita mulakan dengan satu langkah ataupun satu usaha, walaupun usaha yang kecil. Kalau dari segi duit, dari segi kewangan, kita mulakan menyimpan walaupun sedikit, sebab Allah nak tengok sejauh mana azam kita, sejauh mana usaha kita. Lebihnya Allah akan bantu dan Allah akan permudahkan. Itu yang saya alami sendiri, berdasarkan nasihat juga daripada guru-guru. Mereka kata kalau kita ada keinginan azam untuk menunaikan haji, mulakan langkah itu dengan sekecil-kecil usaha, insya-Allah Allah akan permudahkan. Jadi saya doakan anda semua untuk dapat menunaikan haji pada usia muda dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang kuat, insya-Allah.